Nama saya Andre Uri. Saya dari sekolah SMK Mendamit. Kod sekolah saya ialah YEB 5101. Tajuk cerita ini ialah Kasih Suraya, karya Nur Azizul Harun. Hari Ibu sudah mau dekat. Apakah hadiah yang aku akan berikan kepada Ibu? Semenjak kematian ayahnya 2 tahun lepas, ibunya lah tempat Suraya mencurahkan kasih sayang. Ibunya sangat bangga apabila menerima hadiah daripada Suraya. Tahun ini, apa pula hadiah yang akan kuberikan? Sebelum aku memikirkan tentang hadiah, aku mesti mengira duit di tabung aku dulu. Aku bercadang untuk menukarkan duit ini di gerai Pak Majid. Suraya, oh Suraya. Mak Suraya pun memanggil Suraya. Ya Ibu, sekejap, nanti saya datang. Dengan cepat, Suraya pun menyimpan plastik yang berisi duit ke dalam bagnya. Selepas itu, dia pun pergi ke sekolah. Hai Suraya, jom makan bersama-sama. Kenapa kamu tidak bawa bekal? Ibu saya tidak lupa untuk menyiapkan sarapan karena ibu saya mau pergi ke klinik. Oh, begitu. Baiklah. Selepas sekolahan ini, jom kita pergi ke Pekan Kuala Ketil. Baiklah. Setelah tiba di stesen Kuala Ketil, mereka pun pergi ke kedai cenderahati untuk membelikan hadiah untuk ibu mereka. Setelah dapat hadiah yang mereka inginkan, mereka pun menuju ke stesen bas Kuala Ketil untuk menuju ke kampungan mereka. Setelah sampai di kampungan mereka, mereka pun berjalan kaki menuju ke halaman rumah. Alangkah terkejutnya Suraya, dia melihat ramainya orang di halaman rumahnya. Dia pun mencari ibunya, dan lantas dia melihat ibunya sudah ditutupi kain batik. Jenazah ibunya pun siap dikebumikan di tanah kuburan. Suraya pun merasa sedih. Dan Mak Anissa pun berkata, tidak mengapa, kamu jangan bersedih. Kami telah membincang akan mengambil kamu menjadi anak angkat. Pengajaran dari cerita ini ialah kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dan menyayangi sahabat. Sekian, terima kasih.